Senjata Wawasan Sekolahku Sejahtera. Saya Muhammad Adif dan saya Nena Aminah. kami merupakan wartawan dari Kelab TV PSS SK Wawasan Seremban 2. Dan saya Kasih Sumaya. Kami bersiaran secara langsung dari Dewan Citra Wawasan bagi membuat liputan khas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah. Sambutan ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim antara guru-guru, murid-murid dan seluruh warga sekolah dalam suasana hari raya yang meriah dan penuh bermakna. Persembahan murid itu tadi, maka majlis di Dewan Citra telah pun habis. Kini murid-murid akan bergerak ke kelas masing-masing untuk menikmati jamuan hari raya yang telah disiapkan. Pasti meriah suasana di setiap kelas dengan pelbagai wadah yang dibawa oleh guru dan murid. Selamat Hari Raya, salam sejahtera untuk... Kini saya sedang melihat situasi sebenar yang berlaku di kelas-kelas. Wah, ada air sirap. Mari kita tengok makanan pula. Wah, ada kek, agar-agar, mie goreng, pasta. Dibuat makan semua. Terima kasih. Saya bersama guru kelas 3 kreatif iaitu Cikgu Ibrahim. Cikgu, bagaimanakah sambutan hari raya di kelas ini? Okey, sambutan hari raya di kelas 3 kreatif amat meriah sekali. Kita banyak dapat kuih raya, ada mie goreng, ada spaghetti, makaroni, dapat kerjasama daripada semua ibu bapa. Terima kasih. Baik, terima kasih cikgu. Bye. Saya sekarang berada di kelas 3 kooperatif. Tengoklah, banyak makanan di sini. Awak tengah makan apa? Pesta sambut hari raya. Yes. Baik, terima kasih. Bye. Alhamdulillah, selesai sudah liputan khas Kelab TV PSS SK Wawasan sempena sambutan Hari Raya peringkat sekolah. Kuih dihidang pelbagai rasa, memang dan rendah tidak dilupa. Maaf lahir dan batin jika ada terasa. Hari raya ini kita bermaafan bersama. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin kepada seluruh warga sekolah. Mohon maaf dari kami. Jumpa di lain siaran. Sekian melaporkan daripada Kelab TV PSS SK Wawasan Seremban 2. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.